Okey, kita terus kepada hadis nombor 67. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Hadis ni pun besar dan penting ya. Ini kaedah yang penting. Termasuk dalam tanda-tanda baiknya keislaman seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ma la ya'nihi. Okey. Termasuk dalam tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena dengan dia. Itu maksud dia. Dia bukan sahaja perkara yang tidak membawa manfaat kepadanya, tapi ma la ya'nihi ini juga boleh diterjemahkan sebagai dia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan dia. Contoh, orang punya personal issue, kan orang ni kahwin ke tak kahwin, kan orang ni cerai ke, orang ni dia benda-benda tak ada kena-mengena dengan kita, benda-benda personal orang, benda-benda peribadi orang, dan dia pun tak minta tolong kita pun. Orang lain cerita kat kita, lepas tu kita sibuk, lepas tu kita nak cari tahu, kita nak ambil tahu. Ini termasuk dalam buruknya Islam seseorang itu, atau Islam dia tidak baik, dia punya agama dia tidak baik, dia sibuk dengan perkara yang dia tak ada kena-mengena dengan hidup dia. Jadi perkara ya'ni ini, perkara yang berkaitan dengan diri kita ni berbeza-beza, bergantung kepada siapa kita, betul tak? Kalaulah kita ni seorang pemimpin, maka sudah tentu perkara yang berkaitan dengan diri kita tu besar, banyak. Okay? Yang mungkin pada orang awam benda tu dia tak ada kaitan dengan orang tersebut. Tapi bagi seorang pemimpin, banyak perkara berkaitan dengan diri dia. Pemimpin of course dia tidak bertanggungjawab kalau dia dah buat sekolah yang betul, contoh. Dia dah pastikan sistem persekolahan itu baik. Tapi akhirnya ada juga murid yang pemalas, ada juga murid yang tak nak belajar. Itu sudah di luar kemampuan pemimpin tersebut. Khususnya kalau dia dah buat segala cara yang dia mampu, tapi tetap ada murid-murid macam tu. Maka dia tidak boleh dipersalahkan. Contoh, dia telah berusaha untuk memastikan bahawa institusi perkahwinan di negara tersebut terjaga dengan baik. Dia buat kursus, kan, dia pastikan suami isteri ni boleh bekerja dalam keadaan tidak mengganggu perhubungan mereka, keadaan ekonomi itu stabil, sehingga tak berlakulah tekanan yang terlalu tinggi di antara lelaki dengan perempuan, tidak berlaku persaingan yang tidak sihat antara lelaki dengan perempuan. Tapi akhirnya berlaku perceraian pada rumah sekian-sekian. Itu isu peribadi mereka yang tidak berkaitan dengan tanggungjawab pemimpin. Pemimpin kena uruskan secara umum. Tapi secara individual ini, kalau mereka tidak mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun ketetapan itu baik, maka di luar kemampuan pemimpin tersebut. Kalau orang awam macam kita punya lingkaran pengaruh itu tidak besar. Kan, mungkin sebab kalau kita orang awam, pengaruh kita hanya pada keluarga kita, dan mungkin extended family kita. Kan, kita punya pakcik, makcik, sepupu, sepapak kita. Itulah paling-paling besar pun. Ataupun kawan-kawan kita yang rapat. Kita tidak bertanggungjawab ke atas artis sekian-sekian ini menceraikan artis sekian-sekian. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk korek cerita. Kenapa dia ceraikan? Kenapa dia bercerai? Kenapa dia berkahwin dengan dia ni? Sepatutnya dia kahwin dengan orang lain. Itu termasuk tanda tidak baiknya Islam seseorang. Okey, jadi orang yang Islam yang baik dia tak sibuk, dia tak kepo tentang perkara-perkara macam ni. Okey, ini termasuk dalam baiknya Islam seseorang, ditinggalkan perkara yang bukan di dalam urusan dia. Tapi kadang-kadang saya jumpa banyak orang gunakan hadis ini secara sembarangan. Dan khususnya apabila ada kesalahan-kesalahan umum yang dibuat oleh orang tertentu dalam bidang agama. Tiba-tiba ada seorang ustazah ke ustaz ke tegur. Kan? Ada je orang yang kadang-kadang dia bagi komen, termasuk dalam baiknya Islam seseorang, dia tak masuk campur dalam isu yang tak berkaitan dengan dia. Padahal isu itu berkaitan. Mungkin ustaz tersebut atau ustazah tersebut, bidang kepakaran dia bidang itu. Maka dia kena buat teguran secara umum, secara terbuka, khususnya apabila maksiat tersebut, kesalahan tersebut dilakukan secara terbuka. Jadi dia kena betulkan. Contoh, bila saya bahas berkenaan dengan riba, kan, berkenaan bank Islam, berkenaan muamalat, ada je orang yang komen, Ustaz tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena dengan Ustaz. Kan? Saya pun pelik, apa maksud tak ada kena-mengena? Saya tahu dan saya nampak kemungkaran itu. Saya ada kemampuan keilmuan, saya ada kemampuan boleh bercakap, boleh menyampaikan. Bagaimana mungkin anda mengatakan bahawa perkara ini tidak kena-mengena dengan saya? Kan, sedangkan riba setelah di-nationalize kan, sudah disebar luaskan. Bahkan orang yang tahu kena diam. Benda ini berkait dengan saya. Sebab saya boleh paling tidak hentikan dengan lidah saya. Saya mungkin tak ada kuasa, tapi saya ada lidah. Ada orang dia tak ada kuasa dan dia tidak ada kemampuan keilmuan, maka sudah tentu Allah tidak akan bertanggungjawabkan dia. Pertanggungjawaban dia paling tidak pun adalah pada benci dalam hati. Itu minimum. Dan bila kita lihat maksiat, paling tidak pun kita kena benci dengan hati kita. Kita kena benci dan marah. Kalau ubah dengan tangan pun tak mampu, cakap pun tak mampu, hati pun tak kisah saja dengan maksiat, dibimbangi iman dia sudah terlepas. Sebab Nabi sebut, kalau awak nampak kemungkaran, tak boleh ubah dengan tangan, ubah dengan mulut. Kalau tak boleh ubah dengan mulut, ubah dengan hati. Maksud dia benci dengan hati. Dan Nabi sebut apa? Dzalika adhaful iman. Nabi kata, itu adalah iman yang paling lemah sekali. Dalam arti kata, kalau awak nampak maksiat pun awak tak rasa benci. Awak nampak orang buat kemungkaran, orang-orang buat mungkar dekat dalam sebuah masyarakat ataupun dekat negara awak, awak tak rasa apa pun. Dibimbangi iman awak telah hilang. Sebab benci dengan hati itu adalah minimum. Nabi kata iman paling lemah sekali. Adhaful iman. Iman paling lemah sekali adalah benci dengan hati. So kalau awak tak benci pun, nampak maksiat tak benci pun, maksudnya dibimbangi iman itu sudah tidak ada. Ini orang Islam. Orang Islam ni dia ada pertanggungjawaban.
dia macam antibody yang sihat kan. Dia bila nampak suatu virus masuk, dia akan hentikan. Dia tak akan diam, tak apalah, nak buat macam mana, ini bukan kita punya hal. Dia tak buat macam tu. Itu tanda-tanda badan tu dah nak sakit. Apabila antibody ni dah relax, antibody ni dah bodoh kan, antibody ni dah pemalas, itu tanda-tanda badan tu kena virus dan tak lama lagi meninggal lah. Jadi saya beri penekanan lagi sekali ya. Jangan gunakan hadis ni untuk tidak mahu tahu apa yang terjadi kepada masyarakat dan umat. Jangan ulang hadis ni untuk tak nak bertanggungjawab. Alah, isu kuil ni bukan isu kita pun. Itu kerajaan yang kena settle. Contoh dekat Malaysia. Kan ada orang sebut macam tu, dia tak nak ambil tahu pun. Sebab dia kata, oh ni kita serahkan kepada kerajaan, pada undang-undang. Betul lah. Tapi kalau kerajaan dan undang-undang tak buat kerja, awak nak diam. Kan? Paling tidak awak boleh bersuara. Sekarang ni semua orang dah diberikan suara. Awak ada social media. Cakap, beri tekanan. Kan? Benda ni tidak boleh dilepaskan dan tak boleh dibiarkan. Kan? Ini orang-orang yang menegakkan keadilan pula yang dikatakan sebagai mengancam 3R kan. Mengancam keselamatan negara, keharmonian. Sedangkan penceroboh itu kita tak dengar pun komen-komen yang cukup tegas daripada pemerintah. Jadi kalau pemerintah tak buat kerja dia, bahkan saya boleh kata ini sebagai mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada mereka, rakyat kena bersuara. Dan ini tidak lagi termasuk dalam bab, oh ni bukan kena-mena kau ni orang awam saja. Tak. Awak kena bersuara. Sebab apa? Orang atas tak buat kerja. Mereka tak buat pertanggungjawaban mereka. Maka kita kena bersuara. Paling tidak pun kita kena benci dalam hati kita. Sebab kebencian dalam hati ni akhirnya akan membuahkan tindakan yang betul. Awak benci benda salah, awak akan elak, betul tak? Kalau awak tak benci, mungkin awak akan buat. Jadi kena ada kebencian dulu kepada perkara-perkara maksiat yang besar-besar. Okey? Okey. Waqila fi syarhihi. Okey. Di sini Imam Nawawi menjelaskan. Apa maksud la ya'ni? Iaitu perkara yang dia tidak dipertanggungjawabkan berkenaan dengannya. Okey, dia tak akan ditanya. So, kita kena tahu apa benda yang Allah akan tanya kita, apa benda yang Allah tak akan tanya kita. Okay? Allah tak akan tanya kita tentang sebuah jenayah yang berlaku di luar pengetahuan kita. Allah tak akan tanya benda tu. Okey, contoh. Macam saya kata tadi lah, Allah tak akan tanya awak tentang masalah rumah tangga artis tertentu. Kan? Kecuali dia melakukan satu kezaliman yang tak ada orang pertahankan. Contoh artis tersebut pukul isteri dia, ataupun isteri dia pukul suami dia, dan dah komplain tak ada orang ambil tindakan, dia terpaksa keluarkan dalam social media, maka mungkin di situ awak ada peranan untuk melaungkan suara. Ada kezaliman ni, kita kena buat sesuatu. Sama juga macam isu, macam-macam isu yang dibangkitkan oleh rakyat, akhirnya mendapat perhatian. Tapi kalau isu itu sudah diselesaikan, tak ada masalah, dan dia tidak memerlukan suara awak, maka awak baik-baik fokus kepada perkara yang yakni dekat sini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, la yus'alu anhu. Satu perkara yang awak tidak akan ditanya tentangnya. You will not be questioned, you will not be asked about it. Okey, maksud dia awak tidak dipertanggungjawabkan. Tengok perkataan bahasa Melayu, tanggungjawab. Mungkin dia adalah satu terjemahan langsung kepada perkataan al-mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah ketua. Dan setiap kamu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka-mereka yang di bawah penjagaan kamu. Itu maksud mas'ul. Mas'ul ni tanggung dan jawab. Awak kena tanggung dan awak kena jawab. Itu maksud tanggungjawab. Okey? Kalau dalam bahasa Inggeris boleh lebih kurang lah. Responsibility. Kan? The ability to respond. Tapi tak tepat. Kataan ini lebih tepat adalah mas'ul. Dia bukan cakap responsibility. It is actually accountability. Dan accountability itu lebih tepat kepada perkataan mas'ul. Because you will be accounted for. Apa yang you buat tu will be accounted for. Okey.